baju Yankees semua, kasut Beatles pun. Pergi pesta muda-mudi. Malam ini pesta muda-mudi, mari kita sama menari gembira ria. Selalu dia lagu lah. Pokoknya kantoi dengan menentu sunyi yang kantoi kat faktor. Ada tu kena kejar. Apa mohon? Lebih teruk daripada Pak Mahmud ni. Tak sedar-sedar dah 70. Tak nampak lagi jalan kau. Tak nampak lagi jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau ada orang dalam syarikat kita macam tu, kita dah buat hajat. Memang tak letak Paklim, memang letak dalam surah macam ni, Ustaz Sepingan tu. Bila insyaAllah pokoknya dah ada pacar agak kedai makan depan tu tengok pada Allah faham malam kan. Saat ni pula depan Paklim dah ada cakap. Saya pun tengok tu kan. Tapi kuliah dulu kan. Ya. Tu dia tuan-tuan, ini dia orang munafik. Ya. Secara umumnya juga kita perlu sepak. Allah beri perumpamaan itu secara umum juga. Tak itu benar-benar orang tu. Baik, wallahu muhitun bil kafirin. Sedangkan dari Allah, pengetahuan Allah Taala meliputi orang-orang kafir tersebut. Maksudnya Allah Taala Maha mengetahui. Isi hati dalam benak orang munafik dan kafir. Ustaz tu terberak. Ustaz tu terberak kata kamu untuk berjuang Islam, pakai serban, pakai jubah, tapi mengatur orang bermuka bawah. Terus kita dapat. Kalau dah pakai serban, pakai jubah, ulama, mengatur ulama, dan ilmunya pun kita tidak sangkal. Memang ilmu seorang ulama. Janganlah keluar kata-kata yang kesat macam tu, beroka bawah. Kita disuruh mengajak orang kepada jalan Allah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik-baik. Kerana agama ini pun nasihat, din wa nasihat. Tak payahlah kita gunakan perkataan beroka dan bawah. Ini ada orang yang beroka. Tapi kalau dituduh pula, ni orang ni tak boleh jadi member kita ni, dia makan, dia buat bil kuda. Ada bukti ke? Kalau ada bukti, saya tak ada bagi bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah Taala tunjukkan bukti-bukti kamu kalau kamu orang yang benar. Jadi kita jangan semena-mena menuduh orang berucap, walaupun jelas depan mata kita. Tak payahlah kita labelkan dia macam dia ni salah ajar Ustaz Fadil tu munafik. Juga kita menuduh orang munafik kita ni macam mana? Ya tak? Dah cukup hebat ke kita sampai kita menentu orang munafik dan sebagainya? Dah confirm ke akak kita ni masuk syurga nak menentu orang tu? Orang yang bukan orang masjid hardcore tu, itu ada orang tu confirm dia tu dah salah, rebus 3 jam tempuh kan. Buang masa jajak dia orang demo datang dengan suara. Buang masa, buang duit, buang tenaga, buang harta. Dalam proses ajak sampai bila-bila ajak, dia tak nak datang ajak, bagi tahu pesan. InsyaAllah kalau kita niatkan ajakan kita tu seperti menyitiskan air di atas sekeping batu, InsyaAllah dia akan besar. Tak lama besar tak? Macam Allah Yarham Syarifah ini, siapa tak kenal masa muda dia penyanyi aku dah kan, apa lagi seringkan sejarah ucap bunga tanjung cantik berseri kan. Tapi di akhir ayat dia, waktu tinggal orang kata muka dia jernih bersih. Ulama
mengatakan berdasarkan hadis Nabi, orang yang mati dalam meninggalkan seperti ini, tanda taubat jadi terima oleh Allah SWT. Walaupun kita tahu dia masih muda macam mana, akak-akak sendiri pun minat kan. Masa muda siapa yang ini tahun 17-an minat kan. Gambar ada, Ustaz saya tunjuk Ustaz dalam saya punya apa tu scrapbook Ustaz, gambar-gambar siapa yang ini dulu. Oh dia punya seksi tak, Allah. Ya tak? Dulu isteri berkata dia rasa menyesal kerana banyak dosa dia buat masa itu. Jadi waktu yang ayat di masa dia pun all out. Ulun, kalau berlakon jadi orang baik, jadi umi, baru dia keluar kan. Siapa yang dia berlakon jadi umi dah. Kita jangan pandang orang tu jahat, yang jahat sampai kita. Kalau saat buang masa jajak tu pokok tu kan, sampai sudah ajak. Selagi boleh kita ajak, kita ajak. Baik. Kemudian yakadul barqu yaqtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Umpamanya Allah mengatakan demikian. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Ulama Allah alaihi masyafi, setiap kali kilat terjadi mereka berjalan di bawah sinar itu. Awak ada orang munafik ni, dia bila tengok Islam itu memberi keuntungan kepada mereka, mereka akan pakai Islam. Ini ciri orang munafik. Dia tengok Islam itu menguntungkan mereka. Bab yang menguntungkan mereka dalam Islam mereka ambil. Itu maksudnya. Wa idza adlama alaihim qamu, bab dalam Islam yang tak memberi keuntungan pada mereka, mereka tarik rem. Dia nanti dulu. Kaji dulu. Kita akan kaji dulu. Mana boleh kaji-kaji? Islam ini dilaksanakan semua sekali. Ya alladzina amanu khulu fis silmi ka. Wahai orang-orang beriman, ambillah Islam seluruhnya. Mana boleh berat-berat? Oh ini kena kaji dulu. Mana boleh kaji-kaji? Kalau nak kaji pelaksanaan tak boleh. Kita akan mengkaji pelaksanaannya. Dia dan dilaksanakan semuanya ataupun secara berperingkat-peringkat. Kita akan kaji. Tak apa kan ni? Ini nak kaji benda tu relevan tak relevan? Boleh tak boleh? Mana boleh kaji tu? Memang boleh lah. Memang boleh. Tapi ada sebab tak menguntungkan mereka. Haji dulu. Mana yang menguntungkan mereka? Ini boleh begini, kita akan terus. Ini boleh betul. Kan? Islam ni kita terima semua sekali tak? Tak boleh ada halal, ada haram. Akhirnya jadi halal. Tak boleh. Kalau dah halal, dah haram. Jelas tak? Mana boleh kita kompromi? Ya tak? Sebenarnya boleh, tapi sebenarnya tak boleh, tapi ya tak? Rasa-rasa macam boleh, tapi sebenarnya macam tak boleh. Ini mana satu? Boleh. Kita berkonfuse. Ya tak? Itu. Walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah Ta'ala berkenan, niscaya dia menyelamatkan pendengaran dan penglihatan mereka. Allah mengatakan bahawa Allah tak, Allah boleh jadikan Allah lebih peluang sebenarnya sampailah nyawa berada di Al-Qur'an. Lagi kita hidup, Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk kembali kepada Allah.